Okay, Assalamualaikum. Nama saya Saiful daripada Lumut. Lumut, Perak? Ya. Okey, so abang boleh cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni, kereta apa ni? Nissan Silvia S15. Nissan Silvia S15. Okey, nak tahu juga asal usul kereta ni, adakah abang dapat kereta ni dalam keadaan sadai ke ataupun memang dapat macam ni ke? Cuba cerita sikit. Okey, kalau nak diceritakan panjang sebenarnya cerita dia. Okey. Okey, saya owner baru. Owner sebelum ni memang dia beli kereta ni dan dia buat design ni lah, design Tokyo Drift. Okey. So maknanya beli-beli memang dah dapat macam ni memang lah. dapat macam ni. Saya owner baru 2 bulan saya pakai. Cuma next project lah akan ada nanti. Okey, so setakat 2 bulan pakai ni, macam mana feel dia bawa Nissan Silvia ni? Pada saya setiap kereta JDM ni ada kelebihan masing-masing lah. Sebelum ni saya ada pakai Mazda RX-8. Okey. Dari segi performance dia, handling dia memang sedap lah. Okey. Tapi engine dia rotary kan. Mesti ramai orang tahu rotary. Kalau daripada yang ni pula, yang ni pun okey, SR20 memang okey sangat lah. Cuma NA belum masuk turbo lagi. Oh, belum lagi? Belum lagi. Okey. Alright. So, coming soon, apa lagi next project untuk kereta ni? Coming soon kita akan totally buat balik. Okay. Kita nak buat dia jadi standard balik. Jadi standard balik? Standard. Okay. Nak nampakkan stok. Okey. Nak nampakkan stok. Kemungkinan akan buat warna putih lah kot. Okey. Putih, kita akan masuk spoiler Aerox. Kita akan masuk semua original dia balik. So kenapa tak nak maintain macam ni je? Tukar selera. Tukar selera. Okey, so maknanya untuk owner baru dia kena ada feel baru lah. Ya. Okey. Okey bang, nanti saya nak dengar sikit bang bunyi dia boleh? Boleh, tak ada masalah. Alright. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey.